Assalamualaikum, selamat sejahtera, wanakem, tak cahau. Saya Muhammad Suman Siwam. Hari ini kembali dalam sebuah isu yang dikatakan isu yang viral, isu yang diperdebatkan masyarakat, iaitu Pesta Air Bukit Bintang. Pesta Air Bukit Bintang yang dibuat oleh Kementerian Pelancongan dan Seni dan Budaya, iaitu Motak. Ya, apa yang saya nak kongsikan di sini beberapa pandangan sebagai rakyat Malaysia. Ya, sebagai rakyat Malaysia, sebab kita lihat hari ini banyak orang bantah. Sebab apa? Kita tidak tahu pesta air itu daripada budaya mana, daripada bangsa mana punya budaya, kita tidak tahu. Sebab kita sibuk nak memviralkan, nak memberi satu pandangan pada masyarakat ataupun menarik pelancongan, tetapi apa yang dibuat ini tidak berlandaskan budaya negara kita. Ya, sebab apa saya kata begitu? Baru-baru ini kita lihat Singapura, Singapura ni di bawah dikit barat. Di Malaysia kita bawa perangai barat. Lawak juga. Saya tak boleh setuju langsung sebab apa? Pertama, persoalan saya, apakah manfaat kepada pembangunan budaya negara? Yang kedua, apa manfaat kepada sumbangan? Apa sumbangannya kepada pembinaan jati diri bangsa Malaysia? Yang ketiga, apa nilai tambahnya kepada identiti Malaysia? Ya, sebagai negara berbudaya dan beradab. Ya, kita ini di Malaysia ini ada pelbagai suku, ada pelbagai bangsa. Sepatutnya di bawah kementerian, mereka menjadi benteng untuk memperkukuhkan warisan budaya dan identiti negara kita. Kita tidak perlu mengikuti budaya hedonism. Ya, hedonism. Hanya kita tengok hari ini kita tengok dia sebagai pesta saja. Tidak ada apa-apa yang dimaklumkan. Tidak ada apa-apa yang dikatakan sebagai satu identiti negara kita. Ya, yang tinggal hanyalah hiburan sementara. Sensasi kosong dan pesta tanpa arah. Memang tiada arah. Kita tidak untuk menarik pelancong, kita tidak perlu buat pesta air sebab kita bukan kita punya budaya. Lainlah kita bawa kebudayaan negara kita yang penuh dengan seni, penuh dengan adat. Di mana di Sabah Sarawak pun banyak budaya yang seni yang boleh kita pertontonkan kepada dunia luar dan kepada pelancong. Tetapi apa yang dibuat pesta air dan dibangga. Menteri-menteri DAP paling support, paling ekonomi dia orang, terpaling ekonomi. Tapi yang nyata di situ tidak membawa apa mesej yang berkaitan dengan Malaysia dan kebudayaan negara dan seni negara. Ya, ini sangat-sangat memilukan, sangat-sangat kecewa kita sebagai rakyat Malaysia. Tidak dibawakan identiti, entah pesta Yahudi mana entah dibawa. Ya, untuk pelancong. Ya, untuk mandi hujan, mandi air. Benda bodoh saya cakap. Ya, kita kena perkukuhkan ataupun memperkenalkan budaya-budaya, adat kita, peradaban kita, seni kita kepada pelancong supaya mereka mengenali siapakah rakyat Malaysia, apa yang ada di Malaysia. Bukan pesta air. Pesta air ini bukan milik kita pun. Saya pun tidak tahu budaya negara mana yang dia kutip. Memang tidak masuk akal langsung. Lepas tu dari pihak kerajaan pun diluluskan. Lepas tu dia bangga ada income pula, ada income yang berjuta-juta. Aduh, malu. Memalukan. Pesta air Bukit Bintang ini sangat-sangat memalukan negara. Sebab apa? Tidak membawakan apa-apa mesej berkaitan budaya, adat dan peradaban dan negara. Ya, banyak lagi kita boleh kongsikan. Kita boleh viralkan. Kita boleh dipertontonkan kepada masyarakat dan pelancong luar. Tapi kita tidak buat benda itu. Lebih ke arah barat. Ya, Singapura dia buat dikit barat. Ini pergi ke pesta air barat. Kalau begitu lebih baik kamu pergi Neverland. Ya, Neverland tu lagilah pergilah mandi mabuk sana, siapa nak peduli. Dan tidak membawakan satu imej Islam seperti mana Perlembagaan Persekutuan Perkara 3 menyatakan Malaysia adalah negara rasminya Islam. Ya, agama persekutuan adalah agama Islam. Jelas sangat-sangat memalukan. Identiti agama tidak dibawa,
budaya tidak dibawa, seni tidak dibawa dan adat tidak dibawa. Menteri-menteri begini tidak melambangkan Malaysian ataupun tidak melambangkan rakyat Malaysia. Idea-idea yang bodoh, idea-idea yang tidak masuk akal. Sekian, terima kasih daripada saya, Muhammad Suman Sibang.